Okey, Assalamualaikum sejahtera. So, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat sebuah check out menggunakan Toyobi atau bagi bil lah, Toyobi bagi bil, di mana dalam, tutorial ini kita hendak meletakkan saiz baju, untuk ditulis oleh anda punya pelanggan, di sini, okey. So, biasa kita kategori, saya akan terangkan terlalu detail sebab saya dah buat video ni sebelum ni, eh. So, nama baju ni kita tekan baju kurung Melaka lah, lepas tu kita tulis semua kemas. Baju Melaka. Ah, daripada Hamina Fashion, ah, bill payment macam biasa, FPX saja benarkan kalau percuma, cas untuk kita, okey dah, multiple payment, kalau yes, no, keluar ni semua, pilih yes macam biasa, dah fix amount, yes, RM59 kan harga dia kan, RM59, okey. So, biasa bila macam ni kita terus, akan submit, tapi tak boleh, sebab anda masukkan saiz, anda akan masukkan more bill feature di sini, anda klik di sini. Okey, so klik di sini ini abaikan, yang ini extra email content ni maksudnya jika mereka membeli produk anda, mereka terima satu email juga, email tambahan kat sini, So, artinya anda akan tulis sini, "Terima kasih mendapatkan, mempercayai kami," contohlah, "Jangan lupa jangan lupa beli lagi." Tuan boleh masukkan dia punya URL di sini, boleh masuk juga URL di sini, So, saya masuk URL saya masukkan sekali URL di sini, supaya dia mungkin nak beli lagi senang, okey, saya dah masukkan contoh. So, yang benda ni, saya ni tambahan, saya hantar tambahan lah. Sebenarnya bila dia beli, mereka terima email email ni juga, So, sebagai tanda terima kasih kita lah, anak-anak nak buat kan. So, kita nak tambah satu lagi additional field ni yang paling penting, one additional field di sini, okey, sebenarnya ada bintang tu wajib dah. Letakkan saiz, ni dia, nyatakan saiz bil kurung anda di sini. Okey, dah. Artinya bila anda siap semua ni, anda ada submit. Anda tak submit, terus akan keluar satu, bil begini, okey. Anda boleh cek nanti, saya tak submit, ada keluar tu bil di sini. Ni dia, baju kurung ni, contoh, baju kurung, list ni, saya klik di sini, akan keluar dan terdapat ni dia, sebaju kurung anda di sini. So, artinya anda boleh guna paste di sini, masuk kepada, bil tu, yang buy now tu, untuk masuk ke situ, Mudah sahaja, So, artinya ini jika anda satu saiz saja, satu warna sahaja, tapi saiz berbeza, boleh buat menggunakan gateway payment TOB. Memang cun, menarik, So, artinya adanya produk semua adalah otomatis, Jika ada banyak saiz, kena hantar yang saya terangkan tadi lah. Okey, saya harap anda faham bagaimana untuk membuat benda ni. So, terima kasih dan okey, selamat berjaya.